Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak Berdua Podcast. Dan kali ini kita di episod yang ke 10. ke-10. Masya Allah. Satu dekad tiba. Alah, nak berangan pun tak boleh tau. You ni serius sangat lah. Okay, apa khabar sayang? Kita Alhamdulillah sihat. Sebenarnya Farid tak sihat, dia demam. Tapi Alhamdulillah demi Borak Berdua Podcast, Farid sudilah hadirkan diri ke studio kita hari ini. Bayaran mahal sikit. Kos perubatan sekali. Alright, okay. So kalau you all perasan, masa Borak Berdua Podcast episod yang ke-5, kita main game. So bermakna untuk episod yang ke-10 ni pun kita nak main game. So Borak Berdua Podcast, game on. Are you guys ready? Yang ramai ni yang penonton kita ni. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baiklah. Okay, tapi sebelum kita start dengan game, awal-awal tu saya selalu akan cakap, okay, kami berdua akan share more tu macam tips. Tapi Farid kata bukanlah tips, tapi pengalaman. Macam tu lah pengalaman kita. So, I tiba-tiba terfikir kita punya tagline. Borak Berdua Podcast, kongsikan pengalaman. Macam tu. Tapi kan sebenarnya tadi dia punya ayat lagi sedap tau. Tagline tu dia bukan kongsikan pengalaman, dia something like macam bukan berdasarkan pengalaman, something pengalaman. You ada idea tak? Tadi tu bila? Tadi tu masa saya tengah buat kerja. You know your wife, right? So ada idea tak? Macam something pengalaman. Macam tu. Sebab kita bukan kongsikan tips, kita kongsikan pengalaman. So boleh lah kan kongsikan pengalaman. Ini pengalaman kami. Macam misteri je bunyi. Ini pengalaman kami. Ini pengalaman kami. Okay. Ini pengalaman kami tu, kita buat 5 versi. Happy, sedih, ketawa, marah. Lagi satu apa? Sembelit. Okay. Sekejap kita cuti. Sebab kita tulis. Sebab yang ni baru ni. Okay, kejap mana kita punya grup ni. Kita orang walaupun berdua, tapi ada banyak grup berdua. Okay. Ini pengalaman kami dalam 5 cara. Gembira, sedih, ketawa, sembelit. Satu lagi tadi apa? Menangis. Menangis tak nak lah. Sedih tu menangis lah kan? Marah, exactly. Okay, so siapa nak mula dulu? Sebelum kita ke game on yang betul-betul. I mula dulu. Okay. Kita buat gembira. Lepas I buat, you pula buat. Macam tu Okay, ini pengalaman kami. Okay. Kita tepuk tangan dulu. Ini pengalaman kami. Okay, you pula. Ini pengalaman kami. Yo, kami mesti spotting tau. Masya Allah, tabarakallah. Okay, sedih pula Nak pasang mood dulu, sedih ke? Ini pengalaman kami. Ini tak adil. You pelakon. Itu dulu. Okay, bagi mood Ini pengalaman kami. Yo, sayang. Sejak bila you pandai ni? Salam sikit. Salamlah sikit. Mana boleh? Tak baik tau. Batal lah semayang. Padahal dah batal dah tadi. Salam lah. Wah, hebatlah suami saya. Okay. Ketawa. Ini pengalaman kami.
Itu macam seram je. Kalau seram lain. Kau boleh tambah seram Okay, lepas tu. Ini pengalaman kami. Sejak bila you pandai berlakon ni? Wow. Nak masuk 14 tahun berkahwin ni makin banyak warna yang keluar. Okay. Alah, sembelit Sumpah lah. Okay. Ini. Apa ni yang? Ini. Itu nenek kebaya. You tahu tak? I sepatutnya dapat watak dekat Puteri Gunung Ledang tu tau. Tapi I tolak. Tapi I tolak. Sebab I tahu teater ni tak mudah. Nanti kan kesian you kena tinggal malam-malam sebab nak kena rehearsal. So I tolak. Sebab you. Okay. Sebab I boleh buat watak nenek kebayan. Alright. Okay. Sekali lagi. Ini pengalaman kami. Okay. I guess you bagi idea sembelit ni mesti you hebat. Okay, Mana ada? You yang bagi. Ini pengalaman kami. Ya Allah, anak minta garu pula. Mujur lari kat rumah. Sebab untung studio kat rumah. Anak boleh datang minta tolong. Dah. Wow, okay. Marah last kali. Oh ni Faris senang sikit lah. Sebab dia selalu marah. Kenapa pula? Sebab dia selalu marah. I selalu kena marah. Okay. Ini pengalaman kami. Boy. Cukup garang tak? Tak macam rasa macam pergi dekat ni tau. Macam pergi dekat tapak. Tapak bantahan. Ini pengalaman kami. Macam tu. Marah tu. Okay, ambil mood. Ini pengalaman kami. Macam tak marah je. Muka je serius. Yeay. Good job sayang. We did it. Aduh lah, last minute punya game kita masukkan. Okay. So this is the real game on untuk this episode. Episode yang ke-10. Okay, sejak bila you tahu pasal ataupun you dengar pasal green flag dan red flag? Apa maksud you? Benda tu standard terms je. Yelah, maknanya you dah tahu lama lah. Benda tu memanglah standard term. Adakah benda tu digunakan dalam Semua benda. perkahwinan? Oh, semua benda lah. Oh, okay, faham. Sebab I baru tahu. Dan I ingat benda tu hanya dipakai untuk perkahwinan saja ataupun dalam hubungan. Sebenarnya tak. Dia pakai dalam apa lagi? Semua benda. Oh ya, yeah. Kerja apa semualah. Oh, faham. Alright, okay. So, kita akan bacakan dan kami akan fikirkan dan berikan jawapan sama ada ianya green flag ataupun red flag. Dan kita akan bincangkan ataupun kita kena justify jawapan tu. Kenapa you cakap, contoh kalau you cakap green flag, kenapa? Kalau I jawab red flag, kenapa? Okay? Ini dalam konteks Hubungan. Okay, so I baca dulu nombor 1 and then seterusnya you kita gila-gila. Nombor 1. Green flag atau red flag? Pasangan tahu password telefon kita. Green flag. Green flag. Kan? Sebab for me, okay je kalau pasangan nak tahu password kita. Tu susah. You tanya I, you kan tahu suami you. Tak apa, I nak tahu juga jawapan you. Sebab I tahu you, orang lain tak tahu jawapan you. No.
It is not a red flag, Hmm. but not necessarily green Green flag. flag. Faham? So that's why you tanya, I payah sikit. Dah nama suami isteri. Nak rahsia apa? Okay, kalau dalam konteks girlfriend, boyfriend, contoh dah bertunang, tapi nak tahu password semua, macam mana? Dia kena based on reason why nak tahu password. Kalau ada suspicion, then that is the problem lah. It's not about knowing password ke tak password. It's more on the intention or the reason why Ragu-ragu. you need to know the password. Why you want to know the password and why you want to buka the phone lah. For what purpose? Sebab, yelah kalau ikutkan macam tak perlu pun sebenarnya kan untuk tahu password each other. Tapi mungkin perlu sebabnya contoh ni contoh. Contoh kalau katalah na'udzubillah min zalik, apa-apa jadi pada pasangan, kemudian kita nak tahu apa-apalah, contohlah dia punya anything lah dekat dalam phone dia, info. Ni kalau suami isteri lah pula. Okay, dia nak tahu apa-apa info ke apa ke, dan okay lah, itu boleh lah. Maksudnya bukan setiap masa nak kena check, suami balik kerja check, isteri balik kerja check, and then dengar bunyi message check. Duit tak lah. raya check. Baju raya check. Tak no. Even kita orang, saya yes, Farid tahu password saya pun tahu password phone Farid. But basically biasanya kalau time saya nak buka tu adalah time kita nak tukar playlist lah dekat dalam kita punya apps, macam tu lah. So saya ambil lah, so saya tahu lah password tu. Tapi other than that, tak pernah lagi lah dia tidur saya buka phone dia ke apa. Tak adalah, so far Alhamdulillah lah. Okay, and I believe Farid pun tak buat macam tu lah kat saya. Saya tidur tak pernah lah dia check phone saya ke apa. Number 2. Pasangan suka update lokasi ke mana dia pergi. Red or green flag kepada siapa? Kepada yang mengupdate ke kepada yang menanya? Okay, kita ambil satu lah. Kepada yang menanya. Sebab kalau yang suka ni tak ada isu pun, dia nak hantar ke dia tak nak hantar, tak apalah. Tapi yang menanya ni, contoh, you kat mana yang update sekarang? You kat mana yang update sekarang? Kita panggil sekarang punch card. Macam tu. For me, it's a red flag. Dia again, kenapa lah? Based on intention. Kalau intention dia nak mengkontrol ataupun ada different intention, dia nak tahu suami dia ataupun isteri dia kat mana sebab dia nak check ke apa ke, then the main issue is actually the trust lah. Tapi kalau dia nak tahu kalau apa-apa terjadi ke apa ke, okay kalau lah, selalu menanya without reason, then red flag lah. Tapi betul, kalau tanya tu ada bersebab yang munasabah, it's a green flag, which is good, which dia care lah, dia prihatin. Faham. So it's more on the intention. Faham. So kalau ada sebab okey lah kan. Sebab kalau yang bagus lah. Betul lah. Tapi kalau macam every time ni nak kena tanya kat mana, kita pun rimas kan. So macam tak perlulah kot. Alright. Okay. Pasangan masih berkawan dengan bekas kekasih. Okay, you jawab dulu. Mesti you akan jawab. Kalau I akan jawab, I pun tak tahu siapa ex you. Dia not definite red flag. Tapi kalau dia berkawan yang masih rapat, tu close to red flag lah. Because dia menjadikan tak baik tau. Tak boleh. Dia menjadikan satu elemen ataupun menjurus kepada perkara yang tak baik. In case, because dalam rumah tangga ni mesti ada naik dan turun dia. Betul. So kalau masa ada masalah ke apa ke, kalau ada ex yang betul-betul rapat lagi, dan dia senang kerja setan lah. Faham. Betul. Tapi kalau dia baik, macam dia ex tapi dia hai bye-bye je. Dia dah let go move on lah. Move on. Masih nak berkawan, it's not a problem pun. Kalau muda-muda tu mungkin lah jadi jealous ke apa semua. Tapi dah lama-lama ni dia macam, it's not about
getting back together Mm-mm. again, Mm-mm. it's more on, it's part of the life. Dah Faham? kenal, dah ni, and it's human to human Mm-mm. punya berkenalan lah, bukannya unless dia memang betul-betul rapat, dah jadi macam hari-hari berjumpa, hari-hari ber-WhatsApp ke apa ke, Mm-mm. or different kind of sharing sampai semua benda nak share dengan orang tu, Yeah. where you have your spouse tapi you share dengan orang lain juga, so macam that is wrong lah. Okay. So, you masih berkawan dengan ex you ke? I tak ada in contact, tapi bagi I kalau jumpa I okay je. Tapi so far saya Tak pernah terjumpa lah. Faham? Tapi kan, macam Farid kan, dia macam ada ex dia yang macam family friends kan. Okay, so macam saya tak pernah kenal dan saya tak pernah tahu, tapi rasanya pernah jumpa kot sekali je. Jumpa dekat restoran. Mak dia Tu mak dia bukan dia? I tak ingat. siapa? Amboi, ramai nampak? Amboi, ramai nampak? yang tu lah. Yelah, mak dia mana pernah jumpa dia. Tak pernah jumpa dia? Okay, it's okay. But Kalau macam, you tak ingat tu, maknanya tak pernah jumpa lah dia. sebab dah lama sangat. I kan, you tahu kan, I kan berapa kali dah I cakap je dia cepat lupa. So macam, I tak kisah pun. Tapi macam kadang-kadang bila family lah, among family cerita pasal the family, so macam termasuk lah sekali pasal the ex. Sebab family friends kan. Lepas tu macam, tiba-tiba macam, diorang pun cakap macam, Akmal tahu ke siapa ni kan? So, mak mertua saya pun macam, tahu ke? Saya macam, tahu ex ayah. Cakap so, gelak-gelak lah. So, macam, okay. Alright. Move on, number 4. Move on apa? Move on ni ke? Move on you dah move on? Farid punya ex semua dahsyat-dahsyat. Okay, teruskan. Nak I cerita ke? Nak I cerita ke? Amboi. Salah seorang tu. Okay, teruskan. Nombor apa? Lupa terus nombor berapa? Nombor 4. Nombor 4. Pasangan suka like gambar lelaki atau gambar perempuan lain di media sosial. Okay. For me, kalau lelaki tu ataupun pasangan kita like gambar-gambar yang bukan-bukan, contoh macam perempuan seksi ke, yang memang tak apa-apa kan, for me is red flag, obviously. Ramai je yang saya kenal, kawan-kawan saya yang dah berkahwin, yang dah ada anak, like, follow that kind of, perempuan yang seksi, yang macam tu lah. So macam for me is a red flag lah. But yelah, intention dia apa? Nak like, nak follow perempuan-perempuan yang macam tu kan. So yeah. Susah je sebab I tak suka like gambar orang. Kalau I like is because of, So you swipe je? Kalau aku like, aku swipe. Salah. Alah, apa je lah. kalau aku like. Kalau lepas tu? Kalau tak aku swipe. Ish. Okay, Kalau I like gambar, not necessarily lelaki atau perempuan atau gambar seksi ke apa ke, but any other picture yang I suka, yang I tekan like tu, mainly sebab nak trigger the algorithm supaya related punya posting keluar. That's why lah. Itulah I cakap, kalau contoh you like benda-benda yang tak sepatutnya, benda tu lah yang akan banyak keluar dekat feed okay, you. then red flag kan. So macam kalau for me, dia suka like kalau dia ada suka, dia sentiasa like gambar-gambar yang tak sepatutnya tu, red flag lah. Yeah. Okay, so yep. Okay, number 5. Pasangan selalu minta masa untuk diri sendiri. Ada yang kata sihat, ada yang kata dah tak sayang. Untuk diri sendiri kalau dah berkahwin, contoh, okay, kita ambil situasi kalau dah berkahwin lah. I think kalau sekali-sekala okay kot. Kalau dah seminggu 2-3 kali minta masa sendiri, tu macam something wrong lah. Tu keyword dia, selalu. Selalu, so tak
Tak sepatutnya lah. Dia in general, kalau selalu then red flag lah. Because kalau selalu tu in general dia adalah something fishy. Betul. Tapi it depend case to case. Kalau orang tu memang jenis introvert, jenis dia memang nak recharge, dia kena bersendirian. Dia ada orang macam tu. Ada. Dia by nature introvert, tapi sebab dia sedar dia kalau dia introvert saja dia tak boleh hidup berpasangan. Okay. So dia cuba challenge diri dia ke apa ke supaya dia boleh hidup berpasangan. But time to time dia memerlukan masa untuk dia recharge, untuk dia recharge dia punya self lah. Sebab orang introvert, yang betul-betul introvert ni, dia cara dia recharge adalah dia bersendirian. So that's why I say in general dia red flag lah. Tapi kadang-kadang orang tu jenis yang dia tahu diri dia macam mana dan dia tahu dia memerlukan untuk recharge diri dia. Kalau sebelum berkahwin dia punya lifestyle different, tiba-tiba lepas kahwin pula dia tiba-tiba nak me time je, macam pelik lah. Tapi memang daripada awal dia dah bagi tahu, oh dia seorang-seorang macam ni, dia dah declare, then okay lah, it's part of the cara kehidupan dia lah. Okay, so make sure you guys tengok lah dan kenal pasangan sebelum berumah tangga. Number 6, Daddy. Pasangan tidur berasingan sebab berdengkur. Dah kenapa? Ya Allah, korang kan laki bini. Kan kita ada banyak cara. Sekarang ni kita dah ada headphone yang noise cancellation. Kita dah ada earplug. Banyak benda lah kot. Tak payahlah tidur berasingan dah kenapa. Iaitu bukanlah green flag ke red flag, tapi memang tak boleh. Dalam Islam pun memang tak boleh tidur asing. Cannot. No. Pasangan suami isteri, no. Melainkan kalau dengkur tu kronik, dan tidur berasingan tu is not a solution. Temporary mungkin betul. Pergi hospital lah. Then you have to go and get it checked lah. So kalau temporary tak apa, kalau berpanjangan red flag lah. Pasangan kongsi semua masalah kewangan. Okey je. Kan? Okay, nombor 8. Pasangan tak suka upload gambar pasangan di media sosial. Ada je orang yang macam ni. Okey je. Sebab I tak perlu. Sebab Farid menunggukan saya yang upload. Dia yang collab. Yang collab. Tu je dia. Tapi tak boleh lah macam tu. Itu maknanya I rasa soalan ni dia purposely tak nak upload. Tapi dia purposely tak nak ada gambar pasangan dia dekat social media. So kalau macam tu, it depends again on the intention. Betul? Some people dia tak nak tu for safety purposes. Dia tak nak orang tahu sangat ke apa semua. Janganlah. Tapi kalau dia tak nak tu sebab dia tak nak tahu, orang tahu dia dah berkahwin ke apa semua, then that is again depends why dia tak nak orang tahu. Kalau safety purpose then acceptable lah. Tapi kalau dia saja supaya dia boleh menakan-nakal kat luar, then that is red flag lah. Betul. Especially contoh, okay, gambar dengan bini ataupun gambar dengan suami tak nak letak, tapi dengan orang lain elok je letak. Itu memang tak patut lah. Even though it's a safety reason, but still orang akan ada thought yang macam, dia akan jadi fitnah lah. Macam ni kot bini dia, ni kot laki dia, you know. No, if tak nak letak gambar pasangan dan gambar orang lain pun jangan. Macam tu. Kalau betul-betul nak menjaga kan, then you have to be firm lah with your decision. Alright? Okay. Next you Oh, pasangan. Oh, yelah. Odd number. Pasangan check telefon pasangan ketika dia tidur. Oh, ni baru cakap tadi. Red flag. Now, FBI. Rambut jagung kot. Okay. Mengundang betul lah. Sampai sekarang tak jumpa Saya rasa dia dah hilang dari radar. Dia dah buat rambut implant lah. Okay, next sayang. Pasangan masih simpan gambar lama bersama bekas. Weh, bekas apa? Tupperware ke apa? Red flag.
Obviously. Ni tak payah nak discuss red flag. Contoh Okay. lah. Ya, betul. Dia nak main game. Lepas bila sampai macam ni, dia terus dah habis cerita. Tak, dah kenapa nak kena simpan? You tak tanya, Okay, silakan. Agaknya yang ni tak nak ulas. red flag lah. Itu je, saja je. Allahu Akbar. Tak ada apa. I setuju je, saja je. Tak baik tau. Buat I rasa sebersalah. Okay. Pasangan keluar makan dengan kawan berlainan jantina. Berdua sahaja. Nasib baik you pergi bertiga hari tu. For me, depends lah. Kalau pergi selalu orang yang sama je, something fishy lah. Tapi kalau pergi tu dengan orang berlainan pun risau juga. Hang tu macam mana? Yelah, dia kalau kerja zaman sekarang, ya mungkin sebaiknya janganlah berdua Elakkan je. lah. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ni memang susah nak elak. Especially kalau orang yang bekerja. Macam kadang-kadang kerja I pun kena ada pergi lunch dengan orang-orang yang tertentu untuk for work purposes lah. And then janganlah pergi lunch tempat-tempat yang secret, tempat-tempat yang tersorok. Itu lain lah macam itu lain cerita lah dia. Tapi kalau makan tempat public apa semua, bukannya buat apa, memang it's work, it's part of. Kadang-kadang nak kena bernetwork. It's for work purposes. Dan as long as you jaga batas apa semua, should be okay. Dia betul. Kalau tanya I lah, as a perempuan kan, memang mungkin lah kalau, I don't know, but in my field, I dah jarang kot, ataupun I boleh pilih lah I nak pergi ke tak nak pergi. Boleh, tak ada masalah kan. Apa yang I boleh share adalah contoh, kalau kata you perempuan, you nak pergi makan dengan kawan lelaki, elakkan pergi tempat luar daripada office you. Kalau office you ada kafe, makan kat situ je. Sebab bila pergi luar, okay, kalau different car, okay. But sometimes nak pergi naik satu kereta lah, berdua lah. So, you know, that kind of thing, kita rasa macam, oh tak ada apa-apa. But it's, setan ni kita tak tahu. Kan? Dia memang suka memporak-perandakan manusia. Jadi, berhati-hatilah. Kan? Kalau kita boleh elak, dan kita elak. Macam tu. Macam mana nak elak? Pakcik belum ajar. Alright. Okay, teruskan nombor 13 ya. Nombor 12 tu kita skip. Nombor 13. Takut? Kenapa tak baca nombor 12? You baca lah. Pasangan ada work husband atau work wife. Yang ni kan, to be honest, I tak pernah dengar. Tapi I baru... Cuba bagi definition sikit. I pun tak pernah dengar. Oh, ya ke? I tak pernah dengar this term lah. Okay. I tak tahu benda ni betul ke tak, sebab I tahu pun dari dalam drama. Ada tak ingat lah. Curang itu bukan pilihan kot, I rasa. So drama tu, dia kawan sekerja, tapi dia play role as a husband and wife. Contoh dia panggil mommy, daddy. But they are not husband and wife. So Dia panggil mommy and daddy tu sebab dia role play lah. Ke? Maybe. Tapi dia dah sampai satu tahap macam tu lah. Dia depan orang pun dia tak kisah. Macam contoh lah, macam kalau ni dalam drama kalau kat luar wallahualam saya tak tahu. Tapi macam tengoklah, hi daddy, you sihat ke hari ni? Nak lunch apa? Ajalah kita pergi lunch sama-sama. You know, something like that. So macam, yeah. Tak pernah dengar ada benda macam ni. Yeah, serious. Kawan-kawan I semua baik-baik. Ada tak dekat kawan-kawan office you yang ada perempuan-perempuan ke panggil you macam B? Tak ada. Betul tak? You jangan macam-macam tau. Sekarang memang tak ada. Dulu dia memang jenis macam tu. Semua orang dia panggil macam tu. Cara dia bercakap tu memang macam tu. Dia bukannya... Dia tak kahwin lagi ke? Masa tu lah. Entah. I rasa macam ada, I tak ingat. Tapi sebab dia macam certain people, dia memang ada macam tu jenis yang... Tak baik tau.
Sebab contoh kalau macam I jadi macam okay, tak ada masalah, I open, then okay lah. Tapi kalau dapat bini yang jenis macam kuat jealous ke apa, kesian kat lelaki dia. Tak pasal-pasal lelaki dia nak kena menanggung. Marah Macam dia, rambut jangan marah. jagung. Jangan marah ai. Kau jangan gatal-gatal perempuan dekat luar sana, orang wanita dekat luar sana, tolong jangan rendahkan, jangan murahkan maruah kita sebagai seorang wanita. Senang-senang nak panggil lelaki B lah, sayang lah, oh my dear, no, okay, please. Gitu. Alright, ni kakak nasihat je. Wah, nasihat tiba. Okay, pasangan cemburu bila kita rapat dengan kawan. Ni ada tau. Kawan, dia bukan boyfriend, kawan pun tak boleh. Itu red flag. Itu seriously red flag. Biasanya benda ni you boleh tengok daripada sebelum kahwin lagi. kawan berlainan. Tak kisahlah berlainan ke yang tak berlainan ke, no, tak boleh lah. Contoh. I Hakim ke siapa lagi kawan-kawan lelaki I. Sekejap I fikir. Yelah, berlainan jantina lah. Berlainan ada juga orang, ada juga dia tak suka yang sama jantina pun dia tak bagi kawan. Ni tak ada kawan macam tu? Kawan yang tak bagi kawan ke kawan yang Kawan you yang ada masalah, dia tak bagi bini dia ke atau lelaki dia ke berkawan. Hidup aku dengan kau je. Kau tak boleh ada kawan. dia bukan tak bagi berkawan. Dia clingy. No. You clingy tapi different. You clingy. Definisi clingy tu adalah Suka-suka je. Farid clingy sebab definisi clingy tu adalah bini tu gimana dia nak ikut. Dia kan kalau contoh saya lagi rumah mak saya kan, kalau saya tak ajak dia tu macam sampai hati tak ajak suami. Macam tu. Ataupun kan Mak you bukan mak I. mak you lah juga. Tapi kadang-kadang Okay macam ni tau. You're okay, contoh Cuba bagi contoh tempat lain. Okay. Tak boleh. Dia tak ada contoh. Tapi memang Tak boleh lah rumah mak. Mak you tu mak I juga. Kan? Ya, Ha. faham. Tengoklah ni. Orang nak pergi rumah ibu mertua pun kena marah. Cakap clingy. Mana ada yang marah, tak baik. Okay. Apa yang kita cakap Okay, balik pada sini. Ni dah lagi jauh dah ni. Okay. Pasangan cemburu bila kita dapat kawan. Okay. Ada orang, biasanya you all boleh tengok sebelum kahwin boleh nampak benda ni lah. Ada orang yang, ada pasangan yang bila you bercinta ataupun you kenal dengan dia dah bagi you syarat. Contoh, okay, you tak boleh kawan dengan dia ni, you tak boleh kawan dengan orang ni. Contoh, kita ada kawan, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, kawan je pun. Even lelaki pun kawan je pun, tak adalah rapat mana pun. Mungkin kalau teks pun sebab kerja ke apa ke, tapi dia memang hadkan, okay, you tak boleh. Kan, tak boleh ni, tak boleh tu. Which is sebelum ni, you berkawan, okay je, tak ada masalah. Once you dah jumpa this guy ataupun this girl, tiba-tiba dia potong semua kawan-kawan you, it's a red flag. Sebab, dia tak perlu pun. Benda tu tak perlu buat sampai you nak kena putuskan ukhuwah you dengan kawan-kawan you ke. Sebab for me, apa yang dia nak risau, apa yang dia nak takut? Kenapa? Dia depends lah. Kalau pasangan dia tu berkawan dengan kawan dia tu, terutamanya yang berlainan jantina, the pasangan tu mungkinlah ada hak juga untuk bukanlah memutuskan terus tapi mengurangkan. Faham tak? Tapi yang ini dia tak bagi terus. Kalau tak, mengurangkan it's a different story tak lah. Tak bagi terus tu, it depends on why you tak bagi. Kalau semua kawan tak bagi, then red flag lah. Tapi memang ada, saya kenal. Okay, bye. Tak puas hati kan. Sayang, penutup dah. Okay, sepanjang perkahwinan kita, apa green flag terbesar pasangan? Sebab apa I kahwin dengan you? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab lah. Sebab I berdikari lah. You ingat tak? Ingat. Sebab I bantu family I. So itulah dia red flag ni. Green flag lah green sayang. Dia nak cakap I red flag ke sayang?
Sayang, tahun ni bulan yang tahun ke 14 tahun tau kita kahwin. So? Green flag ke red flag? Eh, Okay lah, bye. janganlah jangan. You menekan-nekan I. You menekan-nekan I. Macam video yang tahu budak tu. Mama menekan-nekan. Jangan nekan-nekan boleh tak? It's a green flag. Clear. Lagi sekali. Ija. Panjang perkahwinan, Farid dia green flag sebab apa? Yang paling the biggest one lah adalah dia menyantuni kedua orang tua dia, kedua ibu bapa dia. Sebab yang ini memang I believe bila kita satu hari nanti kita pun akan tua. Jadi bila kita tua, kita nak anak-anak kita, khidmat kita macam mana kita buat mak ayah kita sekarang. That's why penting untuk cari pasangan, untuk jumpa dengan pasangan yang menyantuni ibu dan ayah yang sangat-sangat Masya Allah. I would say Farid dia laju. Dia lajulah. Farid dia bab ni dia lajulah. Kalau pasal mak, kalau pasal ayah, pasal parents lah, dia sangat-sangat ambil berat. Not just his parents but also my parents as well. So yes, I selalu cakap dengan Fayaz, sebab Fayaz kan anak lelaki kan, I cakap Fayaz, you tengok daddy, macam mana daddy jaga rumah ni, macam mana daddy jaga mami, macam mana daddy jaga kakak, daddy jaga you. Satu hari nanti mami nak you pun insya-Allah you buat macam mana yang daddy buat. You belajar daripada daddy. Macam tu lah. So, yes, green flag sepanjang perkahwinan tu, dari dulu sampai sekarang, itulah dia menyantuni kedua orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Anyway, thank you guys for watching kita episod yang ke-10 ni, Game On. Mungkin ada sharing kita, ada pandangan ataupun pendapat kita yang tak kena ataupun tak sama, okay, dengan pemikiran you all. It's okay, masing-masing ada pendapat sendiri. Jadi we are open, we are okay, tak ada masalah. Apa yang kita share hari ni adalah berdasarkan pengalaman saja. Apa yang kita share hari ni adalah berdasarkan pendapat kami berdua. Okay, InsyaAllah semoga kalian berjumpa dengan pasangan yang green flag. Kan, kalau dah jumpa jangan tunggu lama-lama, terus je layari. Jangan lupa jemput kami. Tiba. Kalau tak ada idea ataupun tak tahu nak buat kenduri, panggillah Unity Network. Macam tu. Sempat. Sekian saja untuk episod kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.